Kepada korang yang tengah struggle nak buat konten sebab korang tak pandai bercakap tu, sebenarnya anda tak kesorangan. Well, saya dulu pun tak pandai bercakap tau. Dan even sekarang pun saya masih lagi tak consider saya sebagai orang yang pandai bercakap. Masa saya first time buat konten pada tahun 2020 dulu ni, waktu tu saya buat YouTube. Korang tahu tak betapa struggle-nya saya untuk bercakap? Saya pernah buat konten daripada pukul 10 malam, habis saya shoot konten pukul 5 pagi. Sebabnya setiap kali saya bercakap, saya terlupa apa yang saya dah cakap kat depan tu. Konten YouTube kan panjang, so saya akan shoot balik. Dan kalau ada masalah dekat tengah, saya gagap dan sebagainya, biasanya saya akan reshoot balik sebab saya nakkan perfection. So tips saya untuk korang yang teringin nak buat konten bercakap tapi tak pandai bercakap, yang pertama sekali, korang tulislah skrip. Saya pun gunakan skrip selama setahun setengah sebelum saya akhirnya boleh terus buang skrip dan buat konten secara spontan. Saya dulu masa mula-mula pun baca je skrip tu, kemudian saya upgrade sikit, saya hafal satu ayat, kemudian barulah boleh buang skrip sebab kita dah ada banyak idea bercakap sebab kita biasa bercakap. Kemudian yang kedua, latih diri korang untuk tengok kamera. Tak kisahlah apa saja idea yang datang pun, korang kena tengok kamera. Jangan alihkan pandangan mata korang dari kamera. Kemudian yang ketiga, apabila korang nak bercakap, korang pastikan korang memorize satu sentence secara penuh. Kemudian untuk ayat seterusnya, korang memorize lagi satu sentence secara penuh dan bercakap satu sentence. Kemudian dalam editing, korang potonglah video korang tu dan sambungkan dia. Part-part yang korang tengah baca skrip, tak bercakap tu korang buang je. So inilah cara yang saya dah buat selama 2 tahun untuk saya bercakap sedikit lancar, walaupun sekarang ni masih lagi tak lancar. So guys, kalau korang ada pertanyaan lain, jangan lupa komen dan follow for more.